Assalamualaikum semua. Hari ni 16 hari bulan 8 2025. Pak Andak semalam kan bagi tahu yang sebelah slab ni nak kena tutup dengan papan. Okey, Pak Andak dah tutup dah slab ni dengan papan. Jadi kerja-kerja kat batu sebelah sini dah boleh diteruskan. InsyaAllah mungkin Pak Andak esok start kat batu. Sebelah sini pun turun slab tu ada batu kat tepi ni dengan tepi sini. InsyaAllah. Lepas tu sebelah petang ni Pak Andak dengan Pak Lang nak buka salur ni, salur air ni. Kat atas ni dah penuh dengan sarang semut. Tapi yang ni Pak Andak buat kemudian lah. Pak Lang bagi tahu tadi insyaAllah petang ni dia free nak buka salur ni. Salur ni pun dah sumbat air melempah-lempah ni. Okey. Ni nak kena buka ni. Tak boleh buat kerja seorang. Dan minta tolong Pak Lang. Dulu ada salur ni dia ada satu saluran pergi ke tepi ni. Tapi nampaknya dah kena simen. Pak Andak pun tak tahu mana ujung dia. Dulu ada air keluar ke sana tu. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat cari nanti. Dapat saya sambung balik salur tu. Air hujan mula melempah tu. Okey. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kerja-kerja Pak Andak. Sihat tubuh badan. Minta mohon doa semua. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Salur dah buka dah. Dah keluarkan salur. Ni salur dia. Salur dia dah bersihkan. Tak banyak pun sampah. Punca dia, ni dia. Dalam lubang ni. Lubang salur ni. Nak cari saluran dia keluar ke sana tu. Tak tahu jumpa ke tidak. Mudah-mudahan jumpa lah. Tak jumpa kena buat salur baru. Kena pecah lantai, kena pecah jalan. Mudah-mudahan senang sikit kerja. Assalamualaikum semua. Hari ini 17 hari bulan 8 2025. Semalam buka salur. Dapat jumpa dah kat mana sumbat. Salur bawah ni. Daripada sini turun pada atas. Tengah-tengah ni sumbat penuh dengan akar pokok. Okey, kena buat salur baru. Ni tengah buat salur baru. InsyaAllah. Alhamdulillah Pak Lang ada tolong hari ni. InsyaAllah alhamdulillah. Mudah-mudahan kami semua sihat, dapat meneruskan kerja-kerja berkat Allah Ta'ala. Amin, amin, rabbil alamin. Assalamualaikum. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Pipe sumbat kat tengah-tengah jalan ni. Macam-macam jumpa. Token pun ni. Pasir banyak. InsyaAllah boleh pakai lagi salur ni. Okey. Okey dah. Ya. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Menjelang asar. Dah masuk asar ni. Salur yang melintang jalan rumah baru lepas. InsyaAllah. Mudah-mudahan tak ada apa lagi sangkut dalam tu. Yang salur panjang ni sempat korek tadi. Sebelum Zuhur selesai. Alhamdulillah. Pak Lang pula tiba-tiba emergency. Anak 3 hari tak ada air kat asrama. Kena ambil budak. Kesian. Budak nak mandi tak ada air. Jadi salur ni tak dapat nak pasang hari ni. Okey. Tengoklah kalau Pak Lang sebab balik sekarang. InsyaAllah. Cuba tengok. Okey. Pak nak cuba siapkan ni. Okey. Pak Lang cadang pasang sam dekat sini. Maksud sam ni apa? Lubang yang kita boleh buka tutup. Buka tutup senang. Kalau kata sumbat, kita boleh korek. Buka je. Dia boleh penutup sam tu. Kita boleh korek insyaAllah. Mudah-mudahan kerja-kerja berjalan lancar dan sempurna insyaAllah. Amin amin rabbil alamin. Assalamualaikum.